untuk hari ini sebenarnya saya kurang berpuas hati dengan gaya permainan mereka sebab mereka tak apply apa yang saya minta. Lebih-lebih lagi saya ketiadaan seorang pemain utama lah akibat kecederaan, dan seorang lagi pemain utama tadi dia lambat sampai. So permainan tu agak kurang tersusun. So bila player-player yang sepatutnya main sampai, baru player tu game tu berbeza. Tim Perlima United memang kita ada 3 orang player 12 tahun dan 13 tahun, sebenarnya 14, 15 dan 16 lah. Tapi mereka kita terapkan dengan kerjasama dalam pasukan. So setiap kali training kita nasihatkan untuk mereka buat apa pun dalam kerjasama dalam pasukan. Saya cuma dapat berharaplah mereka dapat menimbulkan rasa minat untuk bermain bola sepak, lebih-lebih lagi dengan perkembangan pasukan bola sepak wanita sekarang. So saya harap mereka dapat menunjukkan minat lah. Pemain muda ni dapat menunjukkan minat untuk bersama-sama involve dalam kejohanan yang macam ni. Okey, untuk pasukan Perlima United, saya sangat berharap mereka ni dapat meneruskan momentum dari satu game ke satu game, dan insyaAllah kita target juara lah untuk kali ini.